Muslim Malaysia ni, kita adalah NGO yang tidak terlibat dengan mana-mana parti politik. Kita bergerak sendiri dengan hasil sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia. Kita kumpul sikit-sikit dan kita buatkan sebagai kotak infak. Dan biasanya dalam kotak kita ada makanan kering lah. Ada beras, gula, gandum, minyak dan sebagainya. Saya harapkan kotak yang kita bagi hari ini sedikit sebanyak meringankan sedikit beban mak-mak ayah yang mari ini. Saya Hussein Belati, pengurusi GPKK Kampung Naka, mengucapkan banyak terima kasih kepada Muslim Malaysia atas sumbangan kotak infak kepada penduduk Kampung Naka pada hari ini. Terima kasih. Dapat membantulah sikit sebanyak. Bersyukurlah dapat bantuan ni. Terima kasih Muslim Malaysia.